Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pada malam ni rakan saya iaitu leader daripada Johor, Nun jauh di sana. Walaupun demam, tetap juga hadirkan diri pada malam ni. Pertama sekali, cikgu, boleh dengar suara saya cikgu? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Suara lain sikit lah. Alhamdulillah, nampak suara yang sikit. Wow, amazing. So, saya harap yang menonton, untuk maklumat semua, saya kenalkan rakan saya pada malam ni, Lydia Fauzi. Kalau tengok dekat poster tu, inilah dia orang dia, atau dikenali sebagai Cikgu Fauzi, insyaAllah. So, tuan-tuan dan puan, siapa yang ready untuk pada malam ni, untuk kata cedoklah, kata ilmu daripada leader kita yang cukup-cukup amazing. So insyaAllah sebelum saya nak lepaskan kata leader kita untuk buat sharing, terlebih dahulu apa khabar cikgu? Baik? Baik, Alhamdulillah. Ada di mana? Kita tunggu rakan-rakan kita masuk. Sekarang ada dekat rumah, kat Johor, rumah saya. Dekat Johor. So macam mana dekat Johor cikgu? Okey, hujan, tak hujan ke? Macam Alhamdulillah hari ni tak hujan. Tapi dah banyak hari hujan kan, sampai yang ada kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir tu. Itulah. Tapi Alhamdulillah hari ni tak hujan lah kat sini. Dan yang kawasan-kawasan banjir tu pun ada yang semakin surut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu pun saya sebenarnya berat hati sebenarnya kalau nak suruh cikgu live pada malam ni dengan keadaan yang demam. Tapi saya tengok semangat cikgu luar biasa. Terima kasih sangat. Serius. Terima kasih sangat cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Okey cikgu, insyaAllah cikgu dah ready ke? Kalau cikgu dah ready, saya akan bantu cikgu daripada belakang untuk sharekan slide atau apa-apa saja. Cikgu boleh request. Undur balik ke depan dan sebagainya insyaAllah. Boleh? Boleh. Allah. So tuan-tuan dan puan, untuk memberkati majlis kita malam ni, untuk sharing atau pembelajaran kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaAllah. So kepada mereka yang menonton pada malam ni, yang hadir, kepada leader-leader, jangan lupa untuk ajak anak tim anda supaya masuk. Kerana pada malam ni kita bakal dikongsikan oleh Cik atau Lydia Fauzi untuk sharing pada malam ni, yang mana perkongsian pada malam ni sangat-sangat luar perempuan. Dan satunya, yang kedua, beliau dalam keadaan yang kurang sihat tapi tetap menghadirkan diri kerana nak berikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan dapatlah sesuatu di perkongsian tersebut insyaAllah. Boleh ke boleh tuan-tuan? Kalau boleh cuba boleh. Saya nak tengok insyaAllah. Kita bagi masa kepada Cikgu Fauzi untuk merega-regangkan dia punya otot-otot tekak tu kan. Kejap lagi banyak tu nak dibualkan dengan kita tu insyaAllah. Boleh? Yes. Allah kesiannya Cikgu Fauzi. Puan Ainul kata kesiannya Allah. Jadi kalau tuan-tuan rasa luar biasa pada malam ni, kongsikan ke 10 grup. Pastikan anak tim anda hadir pada malam ni. Boleh ke boleh? Boleh ke tuan-tuan dan puan? Okey, jadi insyaAllah cikgu. Jadi saya serahkan program ni kepada cikgu untuk mengelola. Saya doakan cikgu berjaya. Amin insyaAllah. InsyaAllah. Silakan cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat sahabat-sahabat semua sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana Allah masih mengizinkan saya untuk sama-sama sharing
berkaitan dengan topik pada malam ini, iaitu membina kepercayaan owner kedai. Macam mana saya membina kepercayaan tersebut, dan insyaAllah saya akan cuba sharekan bersama dengan rakan-rakan sekalian, insyaAllah. Okay, baiklah. Tapi sebelum itu saya nak kira macam saya nak share pengalaman lah sebelum saya menceritakan bagaimana untuk membina kepercayaan owner kedai ni. Boleh dengar tak suara saya? Minta maaf lah sebab suara saya dia macam agak ni sikit sebab batuk dengan sesama. Jadi saya harap boleh dengar suara saya ni dengan insyaAllah dengan sebaik yang mungkin. Okay, sebelum saya masuk kepada tajuk yang akan saya sharekan pada malam ini, membina kepercayaan owner kedai ni bukanlah satu yang mudah sebenarnya, tetapi bila kita cuba buat berstrategi ataupun kita buat step by step, dia insyaAllah dia akan dapat owner kedai itu akan mudah untuk mempercayai kita, walaupun pada awalnya kita mungkin bukan berada dalam lingkungan kedai tersebut, mungkin jauh sikit, tapi dia insyaAllah bila kita cuba buat step by step, dia akan owner kedai akan percaya pada kita dan memberi ruang serta peluang pada kita. Yang penting kita jangan mudah untuk putus asa, jangan mudah untuk mengalah, jangan mudah untuk sekali buat dia tak nak, lepas tu kita pun dah berhenti. Macam itulah. Jadi kita kena cuba berusaha. Okay, kita cuba berusaha dan kita buat step by step, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih doakan untuk saya. Okay, baik. Mungkin kita boleh betul. Ada juga yang bila sebelum saya masuk topik, ada juga yang masa saya nak pergi ke kita nak share dekat kedai, kadang-kadang bila dia tak kenal dengan kita, itu yang menyebabkan dia akan satu, dia akan tolak kita dengan mentah-mentah. Okay, dia tolak kita mentah-mentah dan mungkin akan kena marah. Sebab bila perkara ini terjadi, perkara ini terjadi pada saya satu masa dulu, bila kita tak pernah kenal dia, tapi kita nak approach untuk masukkan produk koko, produk yang kita bawa pada kedai dia, dan mungkin kita tak mengenalkan betul-betul jenis produk dan ataupun mungkin apa kelebihan-kelebihannya dengan baik. Jadi dengan mudah owner kedai itu akan tolak, dan dengan mudah owner kedai itu mungkin akan marah kita. Jadi mungkin apa yang saya akan sharekan ini nanti mungkin akan cuba membantu saya juga nanti dan juga rakan-rakan yang mendengar, insyaAllah. Baiklah, kita mungkin boleh terus kepada topik kita pada malam ini. Okay, baik. Tips tajuk kita pada malam ini adalah tips untuk membina kepercayaan owner kedai. Okay, ada bahagian-bahagian dia, ada step-step dia, insyaAllah yang kita akan gunakan. Okay, baik. Yang ini adalah step-step yang boleh kita gunakan apabila kedai-kedai ini yang kita nak cuba masukkan ini berada dalam lingkungan rumah kita ataupun dalam kawasan kita lah, dalam kawasan kita ataupun yang tak jauh daripada kita. Jadi yang ini kita boleh gunakan untuk kita wujudkan hubungan yang baik lebih awal antara kita dengan pekedai. Mungkin bila kita membeli, bukanlah kita membeli tu kita bayar tu dengan owner kedai, mungkin tak. Tapi yang jaga dekat kaunter tu mungkin adalah staff dia. Tapi bila kita ada keinginan untuk meletak barang kita dekat kedai tersebut, jadi
bila kita cuba untuk membeli beberapa barang, walaupun kita membeli dengan staff mereka, tapi bila kita dah cuba masuk, kita nak jumpa owner, nak letak barang, owner tersebut mungkin akan bertanya pada staff sama ada kita ni pernah beli ataupun tidak. Mungkin staff akan nampak lah sebenarnya bila kita dah beberapa kali datang ke kedai untuk membeli barang ataupun mencari apa-apa barang ke, jadi staff tu dah mungkin kenal kita. Jadi mudah untuk kita wujudkan hubungan antara kita dengan pekedai tu lebih baik dengan lebih awal lah. Pertama, kita beli barang dekat kedai mereka. Tak perlu banyak pun tak apa. Mungkin 1-2 barang yang beli biskut ke, untuk jajan untuk anak-anak ke, ataupun beli apa-apa ke, janji kita ada pergi ke kedai itu selalu. Jadi dengan cara tu menunjukkan yang kita ni ada datang dan support beli barang dekat kedai mereka. Kalau yang kedai makan, mungkin kita boleh duduk kat kedai tu, lepas tu kita belilah sarapan pagi ke ataupun makan tengah hari ke, lepas tu beli air. Jadi dari situ owner kedai akan nampak yang kita ada dekat kedai mereka, ada pernah datang ke kedai mereka. Ini akan menyebabkan kita boleh mengenali antara satu sama lain. Okey, selain itu bila kita selalu datang ke kedai, mungkin kita belum lagi promote untuk letak barang dekat kedai kita, tapi kita boleh nampakkan yang kita ada buat sesuatu macam berjual dengan Savanah Coco. Mungkin kita boleh bercerita, bertanya secara random pada dia, macam tu, macam mana nak masukkan produk kat kedai. Kita tanya-tanya dulu. Okay, bila kita tanya-tanya tu bermakna sebagai pengetahuan awal kepada owner kedai ataupun staf kedai, yang menampakkan kita mungkin ada bawa sesuatu produk. Bila kita dah nampakkan yang kita ni ada bawa produk walaupun kita belum letak lagi, itu menyebabkan mereka, oh dia ni ada bawa produk, tak apalah, nanti mungkin itu membuka ruang untuk dia menerima kita. Jadi itu antara hubungan yang boleh kita wujudkan sebelum kita letak barang. Jadi bila dah beberapa kali kita ke kedai dan kita tunjukkan muka, lepas tu barulah kita tanya, barulah kita promote, saya ni ada bawa produk Savanah Coco. Macam mana kalau saya nak letak barang dekat kedai, saya nak jumpa dengan siapa? Bila saya dah ni, bila kita dah jumpa dengan owner dia, kita terangkan, ini adalah produk Savanah Coco. Savanah Coco ni macam ni. Kelebihan dia, tak perlu tambah dengan susu, bancuh je dah boleh buat minum, macam itulah. Jadi kita dah boleh masuk ke kedai, supply dekat kedai. Itu step dia lah, InsyaAllah. Selain tu, kita kena sediakan juga business card. Kalau kita tak nak ada business card pun, kita gunakan flyers yang Savanah sediakan tu pun dah menarik dah. Kita tulis je nama kita dekat bawah dan juga nombor telefon. Itu antara cara awal-awal lah macam mana kita nak wujudkan hubungan. Wujudkan hubungan kita dengan pekedai. Jadi bila kita dah yang ini, bila kita wujudkan hubungan ni, kita jangan hanya sebelum kita letak, kita datang beli barang kat kedai mereka. Janganlah macam tu. Selepas kita letak tu pun kita ada kita support dia orang. Ada kita support ke kedai mereka, belilah 1-2 ke produk, macam itulah. Walaupun kita tak boleh nak dapat beli banyak, tapi at least kita adalah, kita datang, kita support kedai tu. Itu cara untuk wujudkan hubungan. Baik, yang seterusnya, mungkin boleh ke slide yang seterusnya.
Okey. Bila kita masuk ke kedai, perkara paling utama adalah kita kena kenalkan siapa diri kita. Okey, bila kita kenalkan diri kita, kalau boleh jangan kita cakap kita ni ejen produk ni, produk Sawanah. Contohlah, dia sebenarnya boleh memang kita ni ejen ataupun pengedar ataupun stokis. Tapi kita lebih sesuai pada saya kita lebih sesuai menggunakan saya wakil pada syarikat Sawanah Coco. Saya berminat untuk meletakkan produk Sawanah dekat kedai. Sebab bila kita menampakkan yang kita ni wakil produk Sawanah, seolah-olah memang wakil tu pun sebenarnya memang ejen ataupun pengedar. Tapi bila kita guna wakil tu, dia nampak macam lebih besar dan lebih mudah untuk dapatkan kepercayaan. Jadi dekat sini bila kita kenalkan siapa diri kita, owner kedai dia akan nampak, oh dia ni macam ni. Dia ni dah letakkan Sawanah dekat banyak kedai. Dia ni macam ni, dia ni sudah ada banyak tim. Dia ni okey, maksudnya kita kena kenalkan siapa diri kita untuk membolehkan owner kedai tu kenal dan mudah percaya pada kita. Lebih mudah dan lebih best kalau kita ada gambar-gambar yang contoh kita supply stok dekat kedai ataupun kita ada dapat kita berjumpa dengan owner Sawanah ke, macam Ustaz Herman ataupun tim Sawanah, kita ada gambar bersama tim. Jadi kita boleh tunjukkan yang kita memang wakil daripada syarikat Sawanah. Jadi diorang akan lebih mudah percaya. Okey. Assalamualaikum semua orang hebat. Waalaikumsalam. Minta maaf saya tak dapat nak tengok Facebook. Saya hanya dapat tengok dekat laptop sahaja ni. Jadi kalau ada apa-apa minta Tuan Ashraf untuk maklumkanlah, maklumkan pada saya. Jadi saya mungkin dapat beri respon untuk bantu rakan-rakan sekalian, insya-Allah. Okey, boleh ke slide yang seterusnya. Okey, macam saya cakap tadi, yang tadi kita kena kenalkan siapa diri kita. Okey, dari segi apa yang perlu kita kenalkan ialah ini adalah senarai-senarainya. Okey, pencapaian yang pernah kita capai. Okey, kita kena maklumkan dekat owner kedai kita pernah berurusan dengan kedai yang macam mana. Okey, kedai yang macam mana yang kita pernah berurusan. Contoh macam saya saya pernah berurusan dengan kedai jamu, kedai Muslim, kedai runcit, pasar raya kecil. Jadi kedai-kedai macam ni yang kita kena ceritakan pada owner kedai. Oh, saya pernah berurusan dengan kedai-kedai yang ini. Okey, jadi kedai-kedai ini pernah ambil. Okey, mungkin kita boleh sebut nama kedai. Contoh kalau dekat kawasan kita ni. Okey, kedai itu kedai A dah ada ambil dengan saya produk Sawanah Coco. Tapi mungkin tak banyak lah kan. Tapi tak apa, kita sebut je. Kedai A tu ambil Sawanah Coco dengan saya. Dia dan Alhamdulillah kedai tu restock setiap bulan 10 pack. Macam itulah. Jadi kita ceritakan. Kedai yang sana, kedai yang B sana pun ada ambil dengan saya. Jadi kedai tu ada restock 5 pack sebulan. Jadi owner kedai yang kita baru nak masuk ni, dia akan lebih percaya. Oh, bolehlah kalau macam itu. Awak letaklah dulu. Kebanyakan kedai yang baru kita nak kenal,
biasa diorang akan minta kita masukkan secara consignment ataupun bill to bill. Sebab mereka tak pernah dengar ataupun mereka mungkin agak risau untuk masukkan produk dekat kedai secara cash. Tapi bila mereka dah yakin dengan produk kita, mereka akan ambil cash. Memang mereka akan ambil secara cash. Walaupun mungkin ambil dalam 10 pack, diorang akan terus bayar cash. Sebab diorang dah yakin setiap bulan mesti akan ada terjual. Jadi lagipun produk Sawanah ni dia akan bertahan insyaAllah dalam tempoh 2 tahun. Agak tempoh masa yang agak lama lah untuk expired. Jadi owner kedai dia akan mudah untuk mempercayai dia. Lepas tu mungkin kita boleh boleh terangkan pada owner kedai berapa jumlah kedai yang kita pernah masukkan, yang kita pernah hantar. Saya pernah masukkan, alhamdulillah, satu masa dulu saya pernah masukkan sehingga 60 kedai. 60 kedai saya pernah masukkan, tapi sekarang ini dah semakin berkurang sebab ada sebahagian kedai yang sudah menjadi pengedar, ada sebahagian kedai yang sudah menjadi ejen, dan ada sebahagian kedai yang telah tutup akibat PKP hari itu. Jadi semakin berkuranglah kedai-kedai yang saya yang masih bersama dengan saya ni. Okey. Jadi bila kita nampakkan jumlah kedai yang kita hantar pada owner kedai yang baru yang kita nak masukkan, mereka akan percaya, kita dah ramai, banyak kedai yang kita masukkan, dan insyaAllah dia pun akan merasa yang diorang pun boleh untuk masukkan produk Sawanah ni, walaupun mungkin bukan dalam jumlah yang banyak, tapi insyaAllah mereka akan lebih yakin dan percaya yang kita mungkin boleh bantu mereka untuk memberikan keuntungan. Sebab bila kita supply kat kedai, biasanya kita akan memberi harga ejen pada kedai. Jadi diorang pun perlukan keuntungan juga. Itu terpulang pada kedai sama ada mereka nak jual harga yang sama RM20.90 ataupun mungkin menaikkan sikit lah berdasarkan jumlah kiraan diorang sewa kedai dan sebagainya. Tapi ada juga kedai-kedai yang naikkan sikit lah harga-harga Sawanah koko, dan ada kedai yang jualnya sama je macam kita juga. Kemudian macam yang saya cakap tadi, menampakkan kedai-kedai yang berhampiran dengan kita yang dah jual barang Sawanah. Kalau kita berada dalam lingkungan kawasan pekan kita ataupun bandar kita boleh nyatakan, kedai sana dah ambil dah dengan kita, dan dia ambil sekaten. Dia ambil produk yang ini Sawanah Koko 1 kg 5 pack, Koko 400 gram 5 pack, Koko Posh 5 pack. Jadi itu membuka ruang ataupun orang kata membuka fikiran untuk owner kedai yang baru, dia nak ambil produk apa. Apa sebenarnya yang biasa orang letak, orang ambil dulu dan terjual, mudah terjual. Dia orang tak naklah ambil produk-produk yang nampak macam best tapi yang terjualnya kurang. Jadi dia orang nak ambil produk yang memang betul-betul mudah untuk terjual. Macam saya lebih sarankan untuk letak produk Sawanah Koko dulu. Sebab produk Sawanah Koko ni dia dia adalah produk alternatif koko. Produk alternatif koko. Sebab koko ni dia punya pengambilnya ataupun orang yang boleh mengambilnya dia luas. Bermula daripada kanak-kanak sampai orang tua. Kalau kita pergi kat kedai pun, orang akan mudah ambil
macam Milo, produk-produk bersifatkan koko. Jadi kita boleh ketengahkan sawana koko. Dan kita boleh sarankan pada owner kedai, kalau tak nak jual 1 kg terus, mungkin boleh jual 400 gram dulu. Perkenalkan kepada customer, jual 400 gram dulu ataupun sachet yang kecil-kecil tu dulu untuk perkenalkan kepada customer. Jadi itu akan membantu untuk membuka fikiran owner-owner kedai. Okey. Yang ni seterusnya, jenis-jenis kedai yang sudah berjaya kita letak. Saya dah sebutkan juga tadi, kedai-kedai yang kita dah biasa letak, boleh ceritakan pada owner kedai. Kemudian kita bantu, kita rancangkan untuk owner kedai. Okey, bila saya letak ni, saya akan cuba buatkan minuman percuma. Okey, kalau kita berkesempatan untuk buat minuman percuma, kita pergi depan kedai dan kita buatkan minuman percuma untuk kedai. Jadi bila kita dah buatkan minuman percuma untuk kedai, dia akan membantu untuk customer-customer yang datang mengenali, oh, ada produk sawana koko dekat kedai tersebut. Okey, jadi secara tak langsung dia akan membolehkan kedai itu mendapatkan jualan berdasarkan bantuan yang kita buat. Kalau kita tak nak buat air minuman percuma sawana koko depan kedai, mungkin kita boleh tukar kepada aiskrim sawana koko. Sebab kalau mungkin air dia kena bancuh, mungkin lambat sikit lah, tapi orang boleh terus minum. Tapi kalau macam aiskrim ni, kita dah boleh siap-siapkan daripada rumah. Okey, bila kita siap-siapkan daripada rumah, okey, kita dah siapkan contoh 80 batang aiskrim sawana koko. Kita dah fixkan 80 untuk satu kedai, contohlah kan. Satu kedai 80 batang aiskrim. Okay, kita bagi tahu owner kedai, okey encik, saya hari ni saya nak bagi aiskrim sawana koko di depan kedai. Nak bantu untuk buat jualan sawana koko. Mana tahu ada yang nak datang membeli. Okey, jadi kita berdiri kat depan kedai, kita pasanglah banner ke banting dan kita bagi. Yang terutamanya kita bagi dekat anak-anak lah, kanak-kanak. Okey, kanak-kanak sebab kanak-kanak ni dia mudah rasa dan mudah berminat dengan aiskrim. Tapi kalau air, semua peringkat umur memang sesuai. Memang perlu merasa. Bila diorang dah rasa, oh sedap juga air sawana koko ni. Jadi kita mungkin boleh terangkan dekat owner kedai apa yang aktiviti yang mungkin boleh kita buat selain daripada membantu minuman percuma, aiskrim. Kita boleh juga buat iklan. Buat iklan dekat grup-grup taman kita, dekat grup-grup pekan kita, dekat grup daerah, grup-grup WhatsApp, grup Facebook. Jadi kita akan bantu kedai itu untuk untuk menjual lagi sawana koko. Dan lepas daripada kita masukkan sawana koko tu, lepas nampak rancak, barulah kita boleh orang kata promote untuk masukkan yang lain. Contoh sekarang ni yang laju macam hazelnut ataupun teh madu kelulut, yang laju-laju tu kita boleh masukkan sikit-sikit. Jadi kita bagi tahu dekat owner kedai tu apa yang kita rasa boleh bantu diorang. Dan insyaAllah dan kita kena bagi tahulah bila yang kita akan datang semula ke kedai. Kita nak check barang sama ada seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, ataupun sebulan sekali. Kita kena maklumkan kat diorang. Jadi diorang mungkin akan alert sikit lah. Sebab kalau macam kedai-kedai runcit,
diorang memang bila contoh kita WhatsApp je kan, diorang memang agak kurang untuk tengok, kurang untuk reply sebab kedai runcit ni ada banyak benda yang diorang nak buat. Banyak benda yang diorang nak kena susun, nak kena uruskan dekat kedai-kedai runcit tersebut. Jadi untuk membalas WhatsApp kita, untuk tengok kita punya produk tu kadang-kadang memang susah lah. Jadi lebih baik kita kena pergi sendiri dan kita pantau keadaan koko kita tu macam mana. Okey tak susunannya, kedudukannya, dari segi harganya. Sebab kadang kalau dekat kedai-kedai yang mungkin kedai jamu ataupun kedai-kedai runcit yang bukan milik Bumiputera, kadang-kadang dia akan suka untuk merendahkan sikit harga. Jadi kita kena pantau harga-harga tersebut. Paling tak pun ikutlah harga RM20.90 harga yang kita jual sekarang. InsyaAllah. Okay, kita bergerak ke slide yang seterusnya. Okay, yang ini kita kena maklumkan dekat pekedai apa yang mereka akan dapat daripada produk Sawanna Coco ni. Okay, itu kalau kita masukkan Sawanna Coco saja. Contoh macam sekarang ini, produk yang sangat memberi banyak orang kata keuntungan sebenarnya. Saya selit sikit produk yang paling banyak untung untuk kita apa dia sekarang ni dengan Sawanna. Produk yang paling banyak untung ialah Sohabas dengan Habbatus Sauda. Yang itu sebenarnya besar keuntungan. Jadi sebenarnya produk itu kalau kita dapat masukkan dekat kedai, dekat farmasi, dia akan memberikan kita punya margin keuntungan tu besar. Jadi kalau dapat masuklah produk Sohabas, produk Habbatus Sauda. Minyak wangi pun besar, agak besar juga. Jadi kalau kita dapat target produk-produk yang margin besar ni, memang insyaAllah kita punya sales akan terjaga. Cuma nak atau tak je daripada kita lah. Okay. Sawanna ni produk dia Sawanna Coco, produk dia adalah repeat order yang tinggi. Repeat order yang tinggi walaupun keuntungan kecil, tapi repeat order yang tinggi. Dan bila repeat order yang tinggi, banyak, kumpul banyak, untungnya pun besar. Sohabas dan Habbatus Sauda, keuntungannya banyak. Bila kita dapat kumpul lagi banyak, lagi besar margin keuntungan. Okay, kalau dapat, masukkanlah kat kedai-kedai. Untuk tim saya pun, saya selalu cuba ingatkan, masukkanlah Sohabas dan Habbatus Sauda. Juallah Sohabas dan Habbatus Sauda. Sebab itu dapat memberikan, dapat membantu dari segi sales. Dari segi sales kita lah. Bukan sahaja sales kita, tapi juga dapat membantu sebarkan manfaat Habbatus Sauda Zaitun dan Habbatus Sauda tu kepada seramai yang mungkin. Mungkin ramai lagi orang yang tak tahu tentang kelebihan Habbatus Sauda Zaitun dan Habbatus Sauda yang milik Sawanna ni. Jadi tugas kita untuk kenalkan pada lebih ramai orang. Beli atau tak, itu adalah terpulang pada mereka, terpulang pada kemampuan mereka, terpulang kepada keinginan mereka. Apapun yang kita buat, kita kena terangkan, kita kena sebarkan manfaat, kita kena sebarkan kebaikan-kebaikan Sawanna Coco, produk Sohabas, Habbatus Sauda dan produk Sawanna yang lain. Okey, baik. Yang ini adalah apa yang kita kena yakinkan dekat owner kedai, apa yang mereka akan dapat. Okey. Pertama, dari segi keuntungan yang lumayan.
Keuntungan Sawanah Koko ni, walaupun kalau kita tolak pada kedai RM18.90 dan jual pada harga RM20.90, mungkin dari satu segi orang kedai akan cakap, mana untungnya satu pack RM2. Okey. Betul. Kalau kita pandang dari segi satu kuantitinya memang takkan untung. Memang tak dapat untung yang banyak. Tapi bila dia repeat order yang tinggi, katalah satu kedai ada 50. 50 kali 2, RM2 dah RM100 Sawanah. Keuntungan Sawanah sahaja. Jadi kita bila kita hantar dekat kedai, kita terangkan pada owner kedai yang Sawanah Koko keuntungannya RM2. Betul. Tapi kita boleh suggestkan ataupun kita boleh terangkan pada owner kedai sebenarnya ada satu lagi. Okey, kalau misal kata dari tim stokis ataupun yang berniat untuk bercita-cita untuk menjadi stokis, mereka kita sebenarnya lah, macam saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Saya bermula daripada ejen. Okey, saya bermula daripada ejen dan kemudian saya pergi kepada pengedar. Bila saya jadi pengedar, saya masuk kepada kedai dan kedai itu menjadi sebagai ejen saya. Okey, bila ejen, harga dulu harga jual dia 19. Harga ejen dia 17. Harga pengedar, saya lupalah harga pengedar berapa dulu. 16 15. Saya pun lupa. Tapi lebih kurang dalam RM2 lah. Dalam RM2 untuk setiap level. Okay. Tapi bila saya pergi ke kedai, saya betul kita nak menjaga keuntungan dari segi kita. Maksudnya bila kita supply kedai, ia adalah ejen kita, kita akan dapat RM2. Betul. Tetapi sebenarnya kita kena terangkan pada owner kedai. Okay, kita kena terangkan pada owner kedai. Okay, sebenarnya ada satu lagi harga yang boleh kedai dapat, iaitu harga pengedar. Waktu itu saya adalah level pengedar. Jadi saya terangkan pada kedai. Okey, ada satu lagi harga yang kedai boleh dapat, iaitu harga pengedar, iaitu sama macam harga saya. Iaitu harga dia sekian. Tapi dengan syarat dulu perlu ambil dalam 1480. Okey, bila kita terangkan harga tersebut pada kedai, dia sebenarnya kita memberi makluman kepada pihak kedai. Tak nak pihak kedai cakap, oh sebenarnya boleh dapat lagi murah, tapi kita menipu. Okay, kita menipu. Kita tak nak cerita benda yang sebenar. Okay. Tapi kan bila saya ceritakan pada kedai pun, kedai tak ambil pun sebagai pengedar tu. Sebab dia tahu jumlahnya agak besar. Tapi yang perkara yang saya nak share dekat sini ialah saya terangkan perkara sebenar. Dia boleh dapat harga pengedar dengan syarat belian segini maintain. Dia perlu maintain sekian harga, baru dia akan dapat harga pengedar. Jadi kalau dia tak nak, itu terpulang pada dia. Kita dah terangkan pada dia supaya dia tahu, oh ada harga pengedar, tapi tak boleh dapat sebab dia tak mampu nak capai. Jadi itu pada saya lah. Tapi masing-masing punya cara, masing-masing punya pandangan. Kalau rasa risau benda tu, mungkin tak perlu cerita. Tapi kalau pada saya ceritakan. Sebab bila saya ceritakan, dia sebenarnya memberi ruang pada saya dan akhirnya saya menjadi stokis. Itu adalah rezeki.
Okey, itu saya ceritakan saja ya. Okey, yang kedua, keuntungan yang lumayan. Yang kedua ialah produk mudah dijual. Produk sawana koko, produk alternatif koko. Apa-apa produk koko sekalipun dekat kedai, ia akan mudah untuk dijual. Sebab produk koko peminatnya besar, luas. Daripada kanak-kanak sampai orang tua. Okey, memang luas. Orang-orang kalau pergi kedai pun kita akan jumpa. Nak minum apa? Milo Ice contoh. Nak minum apa? Oreo. Oreo shaker. Apa-apalah. Saya pun tak tahu sangat. Okey. Tapi produk koko, insya-Allah ramai yang akan berminat untuk membeli. Jadi produk dia mudah dijual. Okey, yang ketiga kita kena terangkan kita punya extra service ataupun apa yang kita boleh berikan pada kedai. Satu, tadi kita boleh sediakan minuman percuma. Tapi minuman percuma tak bolehlah buat selalu kan. Okey, tapi kita boleh cuba buat, bantu. Okey, aiskrim percuma kita boleh buat. Lepas tu apa lagi? Kita boleh check stok dekat kedai. Macam saya akan letak stok dekat kedai dalam tempoh tak lama. Paling-paling contohlah 2 minggu atau sebulan. Saya suka, kalau kita pergi ke kedai, kita tengok stok tu. Kita tengok stok tu. Okey, kalau kita tengok stok tu, okey, tak ada masalah, okeylah. Tapi tapi kalau misal kata kita tengok stok tu macam dah berabuk-berabuk sikit, kita mungkin boleh pergi kedai, kita bawa kain, kita lap. Okey. Kalau kita tak nak pergi lap dekat kedai tu juga, kita boleh mungkin boleh buat penukaran stok. Contoh, tinggal ada 2 pack. Pergilah kat kedai, okey, minta maaf saya tukar 2 pack ni dengan stok yang baru. Maksudnya owner kedai, stok sentiasa yang baru. Padahal kita baru je letak stok. Baru je kita letak stok dekat kedai. Jadi kita tukar stok yang terbaru. Dengan syarat stok yang lama memang tak rosak lah. Jadi kita tukar stok yang baru. Owner kedai akan cakap, baguslah sawana koko sentiasa letak stok yang terbaru. Jadi diorang tak takutlah expired. Macam tu. Jadi kita boleh bagilah apa extra service yang kita boleh tawarkan untuk kedai. Okey. Okey, ada yang message ni bagi banting. Ya, betul, banting. Banting tu pun sangat membantu untuk kedai. Okey, untuk kedai, untuk orang kenal, tahu yang sawana koko ada jual dekat situ. Okey, ada jual dekat situ. Jadi jadi bila kita letak banting dekat luar, jadi orang dah tahu, ada sawana koko. Lepas kadang-kadang kedai ni dia tak letak produk kita dekat depan-depan. Dekat depan-depan tu dia tak letak. Kadang-kadang kita pun tak faham kenapa, walaupun pada peringkat awal dia letak produk sawana koko tu kat depan. Okey, tapi ada masa dia akan mengalihkannya ke belakang. Jadi itu mungkin susunan kedai runcit ataupun kedai-kedai lah. Kalau jadi tapi tak apa. Jadi bila kita bagi banting, kita pastikan banting tu sentiasa ada dekat kedai. Orang akan tahu dan orang akan masuk dan tanya, sawana koko dekat mana ya? Akan tanya. Sebab dia tahu kedai tu ada jual sawana koko. Bila dah lama-lama orang akan tetap tahulah, tahu kat mana sawana koko. Jadi orang terus akan pergi kat kedai dan akan ambil sawana koko tu. Okey. Itu yang kita boleh berikan, boleh tawarkan
pada owner kedai. Yang kita akan cuba bantu dan berikan semua yang itu. Okay. Jadual-jadual pun kita kena nyatakanlah bila kita boleh pergi dan sebagainya. Okay. Selain itu, kita bantu untuk dapatkan pelanggan baru. Okay. Pelanggan baru ni, cara dia kita boleh, kan kita ada ambil gambar. Bila kita letak stok dekat kedai, kita akan ambil gambar gambar depan kedai yang ada signboard tu. Contoh kedai Alibaba. Okey, kedai Alibaba. Okey, kita ambil gambar, lepas tu kita boleh masukkan dekat online. Contoh dekat Facebook. Kita boleh masukkan Facebook Taman, Facebook dekat Johor, dekat daerah kita. Lepas tu kita boleh masukkan dekat kawasan taman kita, online punya, dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat mana-manalah yang kita rasa kita boleh bantu kedai tu. Okey, kalau siapa-siapa nak dapatkan sawana koko, boleh datang ke kedai ini, ada jual. Okey, itu secara offline, secara online. Kalau secara offline, macam mana agaknya kalau kita boleh buat? Contoh, kita boleh sediakan kita boleh sediakan flyers. Kita tulis siap-siap nama kedai, kalau kita nak buat ada dua cara lah. Satu, kita tulis nama kedai, nama kedai tersebut dan nombor telefon kedai. Kita yang tuliskan. Lepas tu kita pas pada, contoh dekat masjid. Okay, kita letak dekat masjid dan orang-orang yang datang ke masjid akan ambil. Itu salah satu bentuk offline yang boleh kita buat. Ataupun kalau kita nak letak nombor telefon kita, nama dan nombor telefon kita, okay, kita bila kita tulis nama kita, nombor telefon kita, ada orang call, kita tanya dia duduk dekat mana. Bila kita tanya dia duduk mana, okey, katalah dia duduk dekat area kedai yang kita hantar. Okey, dekat sini ada stok. Okey, dekat sini ada stok koko 1 kg. Dekat sini ada stok koko 2 kg. Kita terus suggestkan untuk pergi ke kedai. Macam tu. Okey. Dan satu lagi, itu secara untuk membantulah, untuk membantu kedai secara online ke offline. Tapi saya nak sarankan juga macam tadi, bila kita nak masuk ke kedai, kita macam saya terangkan pada owner kedai yang kedai boleh dapatkan satu lagi harga yang lebih murah ataupun lebih rendah, iaitu melalui harga pengedar. Okey, bila customer ni, kadang-kadang customer dia datang pada kita sebenarnya kita kena beri ruang dan peluang untuk customer tu tahu sawana ada menyediakan package, ada menyediakan harga yang lebih rendah. Okey, harga yang lebih rendah. Kalau harga customer RM20.90, harga ejen ada RM18.90. Kita boleh ceritakan pada dia harga yang lebih rendah. Sebab itu memberi peluang pada dia untuk tahu maklumat yang ada dalam sawana. Dia beli atau tidak, itu terpulang pada dia, bergantung pada rezeki dia, bergantung pada kemampuan dia. Tapi kebanyakannya tak beli pun. Dia orang tahu, oh tak apalah, saya beli 2 pack je lah, untuk saya je. Contoh macam tu. Sekurang-kurangnya dia tahu, oh ada harga yang lebih rendah. Ini suara saya semakin hilang. Ini boleh membantu untuk mereka. Kadang-kadang mereka perlu merancang untuk customer. Mereka perlu merancang untuk pendapatan, bergantung pada pendapatan mereka sendiri. Jadi kita perlu terangkan pada customer harga yang boleh mereka dapatkan. Okay, ini yang apa yang mereka akan dapat. Topik yang tajuk ini adalah daripada untuk kedai, keuntungan yang lumayan, produk mudah jual, extra service dan bantu datangkan pelanggan secara online dan offline. Okey, ini yang
kita boleh terangkanlah pada owner kedai, insya-Allah. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, yang ini pula kita tunjukkan testimoni dari pengguna. Kita kan ada banyak iklan-iklan daripada Sawanah. Okay, dari iklan-iklan daripada Sawanah, dah ada banyak dah gambar-gambar macam-macam dah dari segi, contoh daripada owner kedai, gambar owner kedai, gambar testimoni daripada suri rumah, kanak-kanak punya peniaga air, pasar malam, artis, influencer, owner kedai, owner kantin sekolah, semua ni ada dalam senarai ataupun bahan iklan marketing yang Sawanah sediakan. Kita boleh ambil dan kita tunjuk walaupun bukan kita punya. Okey, ini semua kita boleh gunakan apa yang Sawanah sediakan. Banyak sangat sebenarnya. Tapi kalau kita ada kita punya sendiri, lagi bagus, kita tunjuklah. Kita tunjuk, kita sediakan dalam satu WhatsApp, okay, kita tunjuk. Ini adalah testimoni daripada owner kedai, kedai makan yang saya letak dekat ujung sana tu. Dia macam ni, dia ambil produk ni. Paling laku, paling laju, yang terjual ialah contoh kopi Dutokan ataupun hazelnut. Sebab macam hazelnut sekarang ni sangat banyak yang berminat lah dengan hazelnut. Okay. Lepas tu dari suri rumah. Dari suri rumah ni menggunakan koko untuk anak-anak. Untuk anak-anak terutama nak pergi naik sekolah ni kan. Naik sekolah, bancukan Sawanah koko untuk anak. Lepas tu anak pun pergi sekolah. Bagi roti sikit, lepas tu dah kenyang. Tengah hari baru balik makan, contohlah kan. Okay. Kanak-kanak punya aktiviti lepas minum Sawanah koko sangat membantu. Kalau ada yang contoh, saya pernah dapat dulu kanak-kanak minum Sawanah koko ni, dia kalau tak silap saya dia speech delay umur dalam 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Kemudian bapa dia mencari Sawanah koko dan dia memberikan Sawanah koko tu untuk anak dia. Dan dia ceritakan pada saya, tapi waktu itu testimoni secara lisan lah, dia bercerita. Okay, testimoni tu dia cerita pada saya, anak dia beberapa bulan selepas minum Sawanah koko, perkembangan speech tu agak baik. Dia ada masalah speech delay, tapi bila ni perkembangan dia bukanlah terus boleh bercakap, tapi perkembangan tu positif, sangat baik. Jadi dia cakap memang dia akan teruskan minum Sawanah koko tu. Itu antara bentuk-bentuk testimoni daripada pengguna. Okay, banyak testimoni yang boleh kita gunakan. Okay, seterusnya slide seterusnya. Yang ini pun ada yang dalam bahan iklan marketing air percuma di sekolah. Ini kita kena tunjukkan dekat owner kedai tu, kita kena tunjukkan sebenarnya Sawanah ada buat minuman air percuma dekat sekolah. Sawanah ada kebanyakan tempat kita akan buatkan minuman percuma dekat depan kedai. Okay, bila minuman percuma dekat sekolah ni dia punya efek atau kesan dia memang tinggi. Okay, orang akan lebih mudah percaya. Okay, orang akan lebih mudah percaya. Dah ada lah Sawanah, dah ada minuman air percuma lah dekat sekolah. Bagusnya, dah berani masuk ke kedai-kedai, masuk ke sekolah-sekolah. Okay, jadi owner kedai akan lebih mudah percaya. Okay, jadi kita sebagai tim Sawanah, stokis, pengedar, ejen, ambillah peluang ni. Ambillah peluang untuk buat minuman percuma dekat sekolah. Okay, cubalah deal dengan mana-mana guru untuk buatkan minuman percuma dekat sekolah.
Contoh minuman percuma yang waktu yang boleh kita buat minuman percuma ialah hari sukan, contoh hari kanak-kanak, lepas tu mungkin hari terbuka, ataupun sukaneka. Okey, minuman percuma. Yang penting kita deal dulu dengan pihak sekolah. Kalau misal kata kita tak mampu untuk masuk ke sekolah untuk buat, kita deal dengan cikgu, kita ajar cikgu tu, dan cikgu tu akan cuba buat bersama dengan anak-anak murid, terutamanya mereka-mereka yang sekolah menengah ni. Bila sekolah menengah, anak-anak murid ni dia lebih mudah untuk bantu cikgu untuk buat. Jadi diorang dah tahu sukatan. Okay, untuk sekolah menengah ni boleh dah gerakkan sebenarnya. Kalau kita tak dapat masuk pun sekolah, kita tak bersama-sama pun, kita bagi dekat cikgu bahan-bahan semua, dan cikgu tu akan deal dengan anak-anak murid dia. Itu lebih mudah. Jadi kadang-kadang ada pengetua sekolah ataupun sekolah-sekolah ni dia tak bagi orang luar masuk. Jadi deal dengan cikgu, cari cikgu yang boleh kita deal. Jadi minuman air percuma. Sekali lagi saya bagi tahu, minuman air percuma ni di sekolah kita kena tunjukkan dekat owner kedai. Sebab bila kita tunjukkan dekat owner kedai akan lebih mudah percaya. Oh, Sawana Coco dah masuk ke sekolah-sekolah. Walaupun pada hakikatnya yang ada banting cantik macam itu semua dekat area Selangor. Okey, tapi kita dah boleh bagi tahu dah masuk dekat sekolah-sekolah. Kalau dia tanyalah dekat sekolah mana, barulah kita maklumkan dekat sekolah Selangor, dekat sekolah Kuala Lumpur contohlah kan. Dekat Johor Bahru, dekat Johor pun ada juga sekolah-sekolah yang dah buat. Tapi kita sendirilah, tim sendiri yang buat. Okey, yang minuman air depan kedai ni kita boleh cadangkan dan bagi tahu. Selain minuman dekat depan kedai, kita boleh buat minuman percuma dekat masjid. Bila dekat masjid, ramai orang yang akan merasa, terutamanya lepas sembahyang Jumaat lah kan, orang lelaki lepas sembahyang Jumaat ataupun masa bulan puasa yang akan datang ni kan, lepas solat tarawih, habis je solat tarawih, solat witir tu kan, orang dah mula berdedai balik kan. Jadi waktu tu boleh je bancuhkan minuman Sawana Coco. Lagilah kalau tak berapa hujan, minuman Sawana Coco sejuk, penat kan solat tarawih. Jadi bagi minuman Sawana Coco sejuk. Ataupun deal dengan AJK Masjid untuk berikan minuman percuma waktu berbuka puasa. Boleh juga. Okey. Jadi ni antara gambar-gambar yang kita boleh tunjukkan dekat owner kedai. Tapi diingatkanlah, janganlah tunjuk semua. Jangan ditunjukkan semuanya. Okey. Kita tengok owner kedai tu macam mana. Dia percaya tak? Ataupun kalau dia percaya, kita tunjuk je lah yang perlu-perlu. Contoh air percuma sekolah, apa lagi yang perlu sahaja. Okey, dia memang dah percaya kat kita. Dia dah tak apa, boleh masuk. Okey, boleh masuk. Kita masuklah, tapi kita tunjuklah perlu gambar-gambar yang perlu. Kita ceritakan benda-benda yang perlu. Kalau dia rasa payah nak masuk, kita tunjukkan macam air percuma mesti kita cakap yang kita akan kita akan buat minuman percuma dekat depan kedai. Itu mungkin lebih meyakinkan dia. Okay, dan juga kejayaan kedai yang kita pernah masuk. Itu antaranya lah. Okey, terusnya kita ke slide yang seterusnya. Tips pandang pertama, gambar-gambar ni semua tim-tim yang hebat. Gambar yang ada dalam slide saya ni semua tim-tim yang hebat. Okey,
mudah-mudahan kita semua dapat menjadi hebat seperti mereka juga. Okay. Bila kita pergi ke kedai itu, perkara sebelum kita masuk ke kedai untuk kita jumpa dengan owner, okay, kita kena, okay, saya biasa amalkan doa, orang kata doa makan kan, tapi amalkan doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca je doa tu, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Okey, selawat banyak-banyak. Lepas tu masuklah ke kedai tu, baru kita terangkan apa yang perlu. Okey. Ini tips pandang pertama. Orang kata dari mata turun ke hati. Orang kata kan, tips pandang pertama. Pakaian tu kenalah kemas, cantik dan sesuai. Senyuman perlu manis tapi jangan melirik. Okey. Senyuman tu perlu manis tapi jangan melirik. Okey, nampakkan yang kita ni sebagai wakil sawanah. Wakil sawanah yang meyakinkan diorang. Okey, meyakinkan. Lepas tu kita sampaikan maklumat yang jelas, terang, tak perlu panjang berjela. Okey, maksud maklumat yang perlu dulu. Okey. Contoh sawana koko macam ni. Sawana koko dia ada koko premium, ada madu barley, kurma, dia ada gula perang. Dia tak perlu tambahkan susu kalau nak buat air. Maksudnya kita terangkan secara ringkas dulu. Lepas tu bila kita dah terangkan secara ringkas, barulah kadang-kadang kat situ ada soal jawab daripada owner kedai. Waktu itu barulah kita boleh terangkan dengan lebih terperinci. Okey. Kemudian kita jangan memaksa dan kita jangan cakap kasar. Sebab produk sawanah ni adalah produk Muslim. Kadang-kadang ada owner kedai yang dia memandang sepi produk Muslim. Tapi tak apa, benda tu adalah pengalaman kita untuk mengajar, untuk kita merasa lebih matang. Merasa lebih matang untuk berhadapan dengan owner kedai. Jadi kita terima seadanya, kita terima. Okey, tak apa kalau dia tolak lah. Tak apa, saya faham. Okey, ni saya bagi pamphlet kalau berminat. Boleh bagi secet, boleh rasa dan boleh ni, kalau ada apa-apa boleh hubungi saya semula. Contoh. Jadi dia cakap, baguslah dia tak marah. Contoh mungkin next time kita boleh pergi lagi. Kita boleh cakap lagi. Kita boleh minta izin lagi untuk masukkan. Ya betul, kita memang kena sabar. Memang kena sabar. Okay. Lepas tu bahasa tubuh yang baik. Bahasa tubuh yang baik termasuk memek muka. Memek muka mainkan peranan. Macam tadi, kalau owner kedai tu tolak, jangan main muka. Owner kedai nampak. Owner kedai memang akan nampak. Maksudnya dia tahu kita tak matang. Maksudnya dia tahu kita tak sabar. Jadi lagilah dia akan tutup peluang kita. Jadi kalau kita sabar, next time insya-Allah dia tahu, dia terbuka hati. Ada je yang bila kita hantar, bila kita datang dia tak nak, tapi dah 4-5 bulan nombor phone kita ada, dia call balik. Ada orang carilah sawana koko. Boleh masukkan tak? Boleh. Nanti saya datang ya. Okay, nak produk apa? Kita cakap lah macam tu. Okay. Itu tips pandang pertama. Okay. Lama pula saya bercakap dah pukul 10 lebih. Okay, kita ke next. Okay. Keperluan-keperluan yang kita sebagai pengedar perlu ada dan perlu kita serahkan pada kedai. Okay. Kita perlu ada banting. Okay, kalau kita masukkan koko saja, kita ambillah yang sawana koko saja. Tapi kalau kita ambil produk-produk minuman minuman yang lain, kita ambillah banting produk. Banting produk ni dia ada senarai semua minuman. Okay, dia ada 2 jenis banting kan. Dia ada 3 jenis banting. Satu banting minuman.
kedua banting produk penjagaan diri, ketiga banting koko. Jadi ikut kesesuaian, tapi yang tu mesti kita kena ada. Okay? Kalau kita ada buat aiskrim, kita mesti kena ada banting aiskrim. Mesti kena ada. Sekarang ni banting aiskrim dah cantik, warna pink dah. Dah orang kata dah nampak kelainan sikit dah banting aiskrim. Flyers ni mesti kena ada, sebab bila kita, walaupun kita letak koko je dekat kedai, kita boleh bagi tahu dekat owner, okay, sebenarnya ada lagi banyak. Jadi owner tu boleh bagi banting flyers pada pembeli, pada customer yang membeli. Lepas tu customer pun akan tanya pada kedai, pada owner kedai, ada jual teh lah, mana saya nak dapatkan teh? Okay, jadi owner kedai akan telefon kita dan minta kita hantar teh pula. Jadi memang flyers ni sangat perlu. Lepas tu buku resit untuk kita lah. Buku resit untuk kita tulis senarai apa yang kita buat, apa barang yang kita hantar. Walaupun 2-3 barang tak apalah, kita tulis dalam satu buku resit tu. Jadi kita ada salinan, pekedai ada salinan. Tak maaf hidung saya tak berapa nak ni. Okay, jadi buku resit tu untuk ni. Dan kalau saya nak suggestkan lah, kalau kita memang hantar secara consignment atau bill to bill, kalau dapat rezekinya lebih, buat satu buku resit satu kedai. Satu buku resit satu kedai. Sebab kalau kita buat satu buku resit banyak kedai, kita akan susah untuk refer bila dah banyak kan. Bila dah separuh je tu, nak cari balik apa yang kita letak kat kedai orang tu susah. Jadi kalau ada rezeki lebih, satu buku satu kedai, satu buku resit satu kedai. Okay, kalau tak dapat, bahagikanlah. Contoh kita buat 3 bahagian. 3 bahagian, jangan kita bahagikan. Okey, yang bahagian atas dari bil nombor 1 sampai bil nombor 20, kedai nombor 1. Dari bil 21 sampai 24 sampai 30, kedai nombor 2. Macam tu. Tu pun boleh. Tu lebih mudah untuk kita rujuk daripada kita campur buku resit tu semua. Dia akan susah untuk kita cari. Okay, dan kita ke yang seterusnya. Saya rasa dah nak habis dah ni slide. Okay, yang ini boleh buat bersama grup masing-masing. Okay, kita ada kedai, kita buatkan iklan untuk 3 kenalan. Lepas tu kita daripada gambar atau video yang jelas, ringkas di WhatsApp group dan Facebook Taman atau kenalan terdekat. Okay, kita WhatsAppkan ataupun kita masukkan dalam Facebook. Lepas tu kita screenshot apa yang kita dah buat tu, kita sharekan dalam grup masing-masing. Okay, maksudnya kita kedai yang kita hantar, kita iklankan dekat mana-mana, sama ada dekat kenalan kita ke, dekat WhatsApp ke, dekat WhatsApp group ke, dekat Facebook Taman ke, tak kisahlah. Jadi kita buat iklan, lepas tu kita screenshot dan kita maklumkanlah yang kita dah buat. Kita ada kedai-kedai yang kita buat, kita hantar dan kita iklankan. Lepas tu bolehlah sharekan dengan Learning Point kita pada malam ni. Okay, insyaAllah untuk tim saya akan pilih satu yang bertuah. Satu yang bertuah lah. Okay, itu sahaja saya rasa pada malam ni perkongsian saya. Moga-moga mudah-mudahan dapat orang kata dapat pakai bersama-sama. Yang penting kita jangan berhenti untuk sebarkan manfaat. Sebarkanlah manfaat sebaik yang mungkin. Carilah dan berilah peluang kepada seramai yang mungkin, sama ada ejen,
kedai ataupun pengedar, berilah peluang kepada mereka untuk sama-sama sebarkan manfaat. Walaupun dari satu segi untung kita mungkin lebih kecil, tapi bila kita sebarkan manfaat itu akan pergi lebih luas dan lebih lebar. Itu yang lebih berjaya sebenarnya. Dan yang itu saya amalkan sebelum saya menjadi seorang stokis pada tahun 2020. Memang saya dah amalkan masa saya pengedar lagi. Jadi kita cuba sebarkanlah. Rezeki tu milik Allah. Kalau Allah kata kita ada rezekinya, kita akan dapat. Apapun tugas kita sebarkan manfaat kepada seramai yang mungkin supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat tu bersama-sama dengan kita. Kita mungkin dah dapat, tapi biar lebih ramai yang akan dapat. Itu sahaja. Wow, tuan-tuan puan. So siapa yang dapat sesuatu pada malam ni? Tahniah kepada leader kita yang saya sebenarnya dekat sini tertipu-sipu. Mendengar sharing daripada leader kita, masya-Allah. Dan saya sangat mengagumi kesabaran cikgu. Dalam live tetap juga memberi yang terbaik walaupun dalam keadaan yang kurang, beri kesembuhan kepada leader kita ni. Mudah-mudahan saya doakan itu yang saya harapkan, ya Allah, kesihatan dan kebaikan, amin. Kepada Cikgu Fauzi, terima kasih. Tahniah. Boleh tak tuan-tuan dan puan yang ada dekat sini komen tahniah Cikgu Fauzi kerana berikan manfaat kepada kami pada malam ni. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Supaya bila habis je live nanti Cikgu Fauzi nak tidur tu, dia scroll dulu doa daripada anda untuk menambahkan lagi semangat untuk akan datang. Siapa yang rasa perkongsian pada malam ni luar biasa tuan-tuan dan puan? Kalau rasa luar biasa, kalau kata 1 sampai 10, berapa you guys nak bagi? Gitu. Dan suka saya ingatkan kita ada yang Cikgu Fauzi sebut tadi, kita ada laki inilah untuk yang bertuah pada malam ni. Kita akan pilih seorang. Cikgu pun nak belanja pula tadi daripada HQ1, daripada cikgu tim Cikgu Fauzi kan. Sangat beruntung lah tim dia kan, dapat hadiah pada malam ni. Kalau kata share learning point, betul tak cikgu? Dan sharekan screenshot tu, insyaAllah kita akan pilih siapa di kalangan anda yang paling bertuah. Okay, alright. So sementara saya tambah sikit masa sebelum habis tuan-tuan dan puan, saya nak tunjukkan top achievers rakan-rakan kita yang sempatlah kita sediakan, insyaAllah. So kita yang pertama sekali untuk membakar semangat lah. Okay cikgu, boleh minta izin seminit je. Alright, yang pertama Tuan Sakri, wow amazing. So kita doakan mudah-mudahan terus sukses dan berjaya, insyaAllah. So ada lagi. Kita pergi lagi next slide. Ada lagi tak? So ini antara rakan-rakan kita lah, seorang yang kita boleh dikatakan luar biasa, lelaki yang luar biasa, cukup dikagumi lah. Cikgu pun kenal dia, betul cikgu? Betul, sangat hebat orangnya. Itu antara yang saya nak share dengan tuan-tuan. Okay, salah satu punya ikutkan saya nak share banyak, tapi cukuplah satu untuk membakar semangat pada malam ni. Mudah-mudahan yang menonton, kalau ada yang tengok pada malam ni, rasa bersemangat lah, insyaAllah. Kita maaf ambil masa anda begitu panjang. Dan Cikgu Fauzi, sekali lagi saya nak ucapkan amazing dan tahniah luar biasa tuan-tuan dan puan. Okay, jadi cikgu itu sajalah untuk pada malam ni. Jadi ada sikit pesanan ke kalau untuk kami semua sebelum kita akhiri kita punya sesi pada malam ni, insyaAllah? Pesanan bukanlah pesanan sangat, cuma apa prinsip yang saya selalu pegang lah dalam Sawanah ni ialah orang kata just follow. Kalau apa yang HQ buat, HQ tetapkan, kita follow je. Dan insyaAllah akan ada jalannya untuk kita.
dan akan ada rezekinya untuk kita. Sebab apa yang HQ tetapkan, apa yang HQ sarankan itu adalah yang terbaik. Kita jangan orang kata HQ suruh kita macam malaslah macam tu. Tak boleh. Kita guna konsep just follow perkara yang baik lah. InsyaAllah akan ada rezekinya, akan ada jalannya. Itu saja. InsyaAllah kita dengar semangat. Saya pun dengar pada malam ni sangat bersemangat perkongsian. So kepada perempuan, just follow perkara yang baik kan. Yang mana baik kita ambil, yang mana kurang baik kita letakkan kat tepi dulu. Itu prinsip cikgu atau leader kita pada malam ni. Okey, saya harap anda dapat sesuatu. Jadi itu sajalah untuk pada malam ni. Minta maaf cikgu pun nak rehat. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Wasallam fi sadin amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Okey, jadi itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang bersama leader. Nak tahu siapa? Pastikan anda hadir untuk secret chat yang akan datang. Terima kasih Cikgu Fauzi. Terima kasih Cikgu. Rehat Cikgu nampak beberapa tu. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.